Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Juara dunia tercicir mata di Stamford Bridge. Status juara dunia rupanya tidak menjamin kemenangan dalam Liga Domestik. Chelsea yang baru sahaja menjulang gelaran dunia dikejutkan dengan keputusan seri 1-1 menentang pasukan Burnley, pasukan yang berada di tangga ke-19 Liga. Dalam aksi yang berlangsung di Stamford Bridge, perlawanan bermula sempurna buat tuan rumah apabila João Pedro meledak gol pembukaan seawal minit keempat. Jaringan awal itu seolah-olah memberikan isyarat bahawa Chelsea bakal menguasai perlawanan sepenuhnya. Namun selepas gol tersebut, rentak permainan berubah. Chelsea terus menguasai bola tetapi gagal mencari sentuhan penyudah yang benar-benar tajam. Burnley pula memilih untuk bermain lebih bertahan dan berdisiplin, tidak terlalu agresif tetapi cukup tersusun dalam menyerap tekanan. Situasi menjadi lebih dramatik apabila Wesley Fofana melakukan terjahan keras yang menyebabkan beliau dilayangkan kad merah. Chelsea terpaksa bermain dengan 10 orang pemain dan momentum permainan berubah sepenuhnya. Burnley mula berani menyerang dan pada minit-minit akhir, Zian Flamini muncul wira apabila menjaringkan gol penyamaan yang mengejutkan Stamford Bridge. Keputusan ini menyaksikan Chelsea hanya membawa pulang satu mata dan kini berkongsi mata dengan Manchester United dan berpotensi untuk dipintas pasukan Liverpool. Jika kedua-dua pesaing itu mencatatkan kemenangan, Chelsea boleh tergelincir ke tangga kelima dan keputusan seri berturut-turut dalam Liga. Persoalan sekarang, adakah Chelsea benar-benar bersedia untuk aksi West London Derby menentang pasukan Arsenal di Emirates nanti? Manchester City semakin menghampiri Arsenal. Dalam masa yang sama, Manchester City terus memberikan tekanan kepada Arsenal di puncak Liga. City mencatatkan kemenangan 2-1 ke atas Newcastle United di Etihad dalam perlawanan yang cukup sengit dan penuh intensiti. Nico O'Reilly menjadi wira apabila menjaringkan 2 gol pada minit ke-14 dan juga minit ke-27, masing-masing hasil bantuan Erling Haaland dan juga Omar Marmoush. City mendahului selesa pada awal permainan, tetapi Newcastle tidak mudah menyerah kalah. Lewis Hall menghidupkan kembali harapan pelawat dengan jaringan cantik dari luar kotak penalti, menjadikan perlawanan kembali terbuka. City juga bernasib baik apabila satu lagi jaringan Newcastle dibatalkan kerana kedudukan offside. Apa yang menarik, musim ini, City sering kehilangan mata walaupun mendahului pada separuh masa pertama. Namun, kali ini mereka berjaya mengekalkan disiplin sehingga whistle penamat. Kini, dengan jumlah perlawanan yang sama, City hanya 2 mata di belakang pasukan Arsenal. Dan persoalan yang besar, mampukah City sekali lagi melakukan pecutan akhir untuk merampas tahta daripada pasukan Arsenal? Real Madrid kalah mengejut di Osasuna. Real Madrid pula terlepas peluang untuk terus kekal lama di puncak Liga apabila tewas 2-1 kepada pasukan Osasuna. Perlawanan berubah pada minit ke-34 apabila pengadil menghadiahkan penalti kepada pasukan Osasuna selepas Ante Budimir dijatuhkan oleh Thibaut Courtois di dalam kotak penalti. Pada awalnya, pengadil menyangka Budimir melakukan simulasi, namun selepas semakan VAR, keputusan penalti dikekalkan. Budimir sendiri yang mengambil sepakan tersebut dan berjaya menewaskan Courtois untuk memberikan kelebihan kepada pasukan Osasuna. Real Madrid cuba bangkit. Kylian Mbappe sempat menjanakan gol penyamaan tetapi dibatalkan kerana offside. Akhirnya, Vinicius Junior berjaya menyamakan kedudukan pada minit ke-78 hasil hantaran daripada Federico Valverde. Namun, ketika Real Madrid cuba memburu gol kemenangan, Raul Garcia mengejutkan mereka dengan jaringan penentuan selepas melepasi pertahanan dan melakukan penyudah bijak. Ini merupakan kekalah Liga pertama Real Madrid sejak Disember 2025. Ramai kini mula mempersoalkan keputusan taktikal Alvaro Arbeloa, terutamanya dalam aspek pertukaran pemain. Atletico Madrid bangkit berasal Espanyol. Atletico Madrid membuktikan mentaliti mereka musim ini bukan sekadar bertahan, tetapi juga mampu bangkit ketika ditekan. Dalam aksi menentang pasukan Espanyol, Atletico mencatatkan kemenangan 4-2, namun perjalanan mereka bukanlah mudah. Espanyol terlebih dahulu mengejutkan tuan rumah apabila Joffrey Carreras menjaringkan gol seawal minit ke-6. Gol awal itu jelas menggugat tempo Atletico dan buat seketika permainan kelihatan tidak memihak kepada mereka.
Namun pasukan Diego Simon tidak panik. Alexander Sørloth menjadi watak utama apabila menyamakan kedudukan pada minit ke-21 hasil hantaran silang Marcos Llorente. Gol itu menghidupkan semula semangat Atletico Madrid. Memasuki separuh masa kedua, Giuliano Simeone menjadikan kedudukan 2-1 sebelum Ademola Lookman memanfaatkan situasi kelam kabut daripada sepakan penjuru untuk gol ketiga pada minit ke-58. Sørloth kemudiannya menambah satu lagi jaringan menerusi tandukan padu pada minit ke-72, menjadikan beliau pemain paling berbahaya dalam perlawanan ini. Espanyol sempat merapatkan jurang melalui rembatan kencang Esposito pada minit ke-80, namun ia sudah terlambat untuk mengubah keputusan. Kemenangan ini memberikan momentum penting buat pasukan Atletico menjelang aksi Liga Juara-Juara Eropah menentang pasukan Club Brugge serta pertemuan panas Copa del Rey menentang pasukan Barcelona. Adakah ini tahun Ronaldo? Cristiano Ronaldo sekali lagi membuktikan bahawa usia hanyalah angka. Al-Nassr membelasah pasukan Al-Hazim dengan keputusan 4-0 dalam aksi Liga yang menyaksikan Ronaldo menjadikan 2 gol. Dengan tambahan itu, jumlah jaringan kerjaya beliau kini mencecah 964 gol dan sasaran seterusnya semestinya 1000 gol. Kemenangan tersebut turut melonjakkan Al-Nassr ke tangga teratas Liga selepas pesaing utama seperti pasukan Al-Ittihad dan juga pasukan Al-Hilal tercicir mata. Setiap musim, persoalan sama yang muncul. Adakah ini musim Ronaldo akhirnya mendominasi sepenuhnya di Arab Saudi? Namun kali ini, momentum dan konsistensi mereka memberikan petanda bahawa impian itu mungkin lebih realistik berbanding sebelum ini. Deklarasi seru fan Arsenal bersatu. Dalam suasana perebutan kejuaraan yang semakin sengit, Declan tampil memberikan mesej jelas kepada penyokong Arsenal. Beliau menegaskan bahawa skuad The Gunners telah bekerja keras untuk berada di posisi ini dan kini adalah masa untuk semua pihak bersatu. Rush menekankan bahawa Arsenal tidak akan menyerahkan gelaran EPL kepada sesiapa. Kenyataan itu hadir menjelang perlawanan penting North London Derby, satu aksi yang boleh menentukan hala tuju musim mereka. Namun, selepas dua keputusan kurang memberansangkan, tekanan kini berada di bahu pasukan Mikel Arteta. Adakah Arsenal benar-benar bersedia untuk menamatkan kemarau kejuaraan ataupun sejarah akan berulang sekali lagi? Wesley Fofana buka suara isu perkauman. Selepas perlawanan menentang pasukan Burnley, Wesley Fofana mendedahkan bahawa beliau menerima mesej berbau perkauman di media sosial. Kes tersebut berlaku susulan kad merah yang diterimanya, yang akhirnya membawa kepada keputusan seri Chelsea. Isu ini sekali lagi mencetuskan persoalan besar mengenai tahap sebenar usaha memerangi rasisme dalam bola sepak. Beberapa hari yang lepas, Vinicius Junior juga berdepan situasi yang hampir sama. Walaupun kempen anti-rasisme semakin agresif dijalankan, realitinya, masalah ini masih belum benar-benar hilang. Persoalannya, adakah bola sepak benar-benar sudah berubah ataupun sekadar berubah di permukaan sahaja? Darwin Núñez berpotensi kembali ke EPL. Masa depan Darwin Núñez di pasukan Al-Hilal dilaporkan semakin tidak menentu. Difahamkan, beliau sudah pun diketepikan daripada skuad utama bagi memberikan ruang kepada Karim Benzema yang kembali menjadi fokus utama pasukan. Situasi ini membuka ruang spekulasi bahawa Núñez mungkin kembali ke Liga Perdana Inggeris. Newcastle dilaporkan sedang mencari pengganti jangka masa panjang untuk Isak yang telah meninggalkan mereka pada musim panas lepas, manakala Tottenham turut dikaitkan dengan minat terhadap penyerang Uruguay itu. Persoalan menarik, adakah Liverpool sendiri akan mempertimbangkan untuk membawanya pulang? Barcelona sediakan plan B. Barcelona dilaporkan mahu mengekalkan Marcus Rashford secara tetap. Namun rundingan dengan Manchester United masih belum mencapai kata sepakat. Sekiranya usaha itu gagal, Barcelona dikatakan akan beralih kepada Savinho sebagai pilihan alternatif. Menariknya, laporan menyebut Barcelona agak keberatan untuk membayar sekitar 30 juta euro bagi Rashford, tetapi sanggup mempertimbangkan perbelanjaan lebih besar untuk pilihan lain. Dalam keadaan kewangan kelab yang masih belum sepenuhnya stabil, setiap keputusan kini diperhatikan dengan teliti oleh penyokong. Itulah video kali ini dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan. Assalamualaikum.